Okey, jom saya review. Ini adalah rupa Village Urban. Kemah ni dia menggunakan frame auto. Auto ni mudah je, korang just tekan saja button ni, so dia akan turun ke bawah. So dia ada 6 side, korang kena tekan button tu baru dia turun. Kalau nak naikkan, tolak saja. Belakang kemah ni 2 tingkap. Bahagian depan pula dia 2 pintu. Kemah ni dia punya tingkap dia ada 2 layer, satu blind, satu lagi jaring, mesh. Yang pintu dia pun sama, satu jaring, satu blind. Nak gantung lampu dia ada 1, 2, 3 ujung sana untuk gantung lampu. Okay, ini keadaan Village Urban bila dia dah masuk outer layer. Okay, so inilah Village Urban. Kita dah full setup.